ada bunyi ketak ketak ketak. Pernah tak waktu korang drive, korang rasa bergegar macam atas mesin urut? Ataupun ada bunyi ketak 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 dekat bahagian depan kereta korang? Kalau dibiarkan lama je benda ni, bukan sahaja merisaukan hati korang, tapi boleh juga membahayakan diri korang kat atas jalan raya. Kebiasaannya, masalah ni berpunca daripada brake pad dengan disc brake korang dah tak rata. Dan bunyi ketak-ketak tu berpunca daripada steering rack dan kolom korang yang dah ada free play. Kalau korang hadapi masalah seperti ini, kami di sini menggunakan mesin yang up to date dan pomen-pomen kami memang pakar dalam membaiki Alphard dan Vellfire. Jadi, tunggu apa lagi? Kepada pengguna Alphard Vellfire yang model NH20, AJS30 dan seangkatan dengannya, kalau korang ada masalah brake gegar, bunyi yang pelik-pelik, boleh datang ke bengkel kami. Bengkel kami mempunyai lebih 10 tahun pengalaman dan lebih 1000 unit Alphard dan Vellfire yang kami dah servis dan baiki dalam tempoh setahun. Yang paling penting, spare part yang kami gunakan semuanya original part made in Japan. Kami juga menyediakan ruang tempat menunggu yang selesa dan bersih untuk semua pelanggan kami. Korang boleh terus waste sahaja bengkel kami, Toyota CBU Specialist Bangi. Confirm keluar. Jadi korang yang ada masalah brake gegar, bunyi pelik-pelik dekat bahagian depan tu, klik link di bawah sekarang. Book appointment.